Alhamdulillah, kita jumpa lagi dalam podcast Salam Batullah 2025 dan sekarang kita berada di segmen keempat, segmen tajaan bersama dengan Babas Rencah Hidupku. Masya Allah. Dan bersama dengan saya sekarang ni adalah Puan Nur Shalina binti Muhammad Razali, merupakan Halal Affairs Manager. Masya Allah. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Masya Allah, cantik betul. Masya Allah, kabar baik, sihat? Alhamdulillah, berkilau-kilau dari situ. Masya Allah. Okey, Puan mungkin boleh ceritakan mungkin ada sedikit pengenalan dan juga kepentingan halal dalam industri makanan sendiri, Puan. Okey, halal ni untuk industri makanan ni memang sangat penting lah kan. Sebab kalau ada halal tu, pengguna yakin untuk kita guna. Betul tak? Betul. So jadi bila ada halal tu bukan kita ikut arahan ikut untuk syariah Islam saja, tapi dari segi kebersihan, keselamatan, and then assurance untuk sesuatu produk yang kita makan atau kita ambil itu semestinya halal, iaitu kita panggil halalan thayyiban. Merangkumi semua aspek lah kan. Masya Allah. Okey, macam Babas sendiri, kita dah tahu Babas dah dapat pengiktirafan halal, itu kan. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan bila sijil halal itu dapat ke Babas? Okey, pertama kali sijil halal kami terima tu pada tahun 1996. So sekarang lebih kurang 30 tahun lah. Pada masa tu JAKIM dikenali sebagai Bahagian Hal Ehwal Islam di bawah Jabatan Perdana Menteri. Sekarang dah bertukar nama kepada JAKIM. So lebih kurang 30 tahun kami adalah pemegang pensijilan halal JAKIM Malaysia. Untuk kesemua kilang kami iaitu 5 kilang, dan kesemua produk 41 produk. Ni kita punya dekat skrin sekarang. Ya, betul. And then kemudian untuk Babas, pensijilan halalnya dipantau oleh JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor. Selain daripada pensijilan halal Malaysia, kami juga ada pensijilan halal Indonesia juga, dari iktiraf pada tahun 2023. Alhamdulillah. And then kemudian dari segi pensijilan halal yang lain, pensijilan kualiti, kita ada kualiti juga macam ISO, HACCP, JMP, tu semua, dan juga vegetarian, sijil untuk vegetarian. Jadi dia semua diiktiraf oleh global lah. Masya-Allah. Okey, kalau dari segi pemprosesan produk pula, macam mana Babas mengawal pengeluaran bahan mentah itu untuk digunakan dalam produk sendiri? Kalau dari segi bahan mentah tu, kami kawal semestinya kami ambil daripada bahan mentah yang berkualiti, iaitu yang bergrade A, and then berkualiti tinggilah. So kami ambil daripada negara-negara seperti kita ada juga ambil daripada tempatan dan juga luar negara seperti Indonesia, Vietnam, kemudian banyak lagi negara-negara lain, Australia. So kami jaga dari segi bahan mentah itu sendirilah. So mesti ada, semua bahan mentah tu mesti diiktiraf halal. Diiktiraf halal dan diterima oleh JAKIM. So sebelum kami memilih bahan mentah tersebut, kami akan melakukan screening terlebih dahulu. Maksudnya kami akan semak, bahagian halal ni akan semak jika contohnya nak beli pembekal yang baru. Segala dokumen-dokumen pembekal tu kami akan semak terlebih dahulu dan pastikan pembekal tersebut ada sijil halal, dan kemudian kami akan memohon kepada pihak JAIS memohon kebenaran untuk digunakan. So kami tak guna sesuka hati. Bila dapat kebenaran baru kami akan guna. So selepas JAIS menerima penggunaan bahan mentah tersebut, bila sampai bahan mentah tersebut sampai di kilang, kami akan melakukan inspection, incoming inspection. So penerimaan bahan mentah dari segi kualiti dan juga dari segi halal lah. So dari segi semua bahan mentah tu memang sangat dikawal. Kemudian kami juga melakukan proses maksudnya uji kaji makmal. So sama ada pemeriksaan makmal dalaman ataupun luaran. So semua tu kami akan menitik beratkan lah. Kita tak pandang remeh lah tentang bahan mentah.
Pastikan memang kita punya komitmen bahan mentah, pastikan halal, bersih dan suci lah. Okey, mungkin saya boleh tanya juga macam bagi pendapat puan sendiri kan, kenapa pentingnya pensijilan halal ini? Pendapat saya lah, pensijilan halal ni penting. Sebabnya untuk macam saya cakap tadi, sebab dia sebagai satu tanda menyatakan bahawa sesuatu produk atau makanan itu selamat untuk dimakan. So kita tak ada was-was dah. Contohnya macam kita nak beli sesuatu produk, tengok ada sijil halal ataupun tengok ada logo halal di produk, kita dah tak rasa was-was. Tak rasa ragu-ragu compare dengan yang tak ada sijil kan, betul tak? So jadi itulah kepentingan pensijilan halal. Kita nampak Malaysia. Ni sertifikat apa ni? Ini sertifikat kita dapat award hari itulah dalam tahun lepas kita ada dapat award untuk daripada HDC Halal Development Corporation untuk halal award. Banyak lah ni, masya-Allah. Ada terlibat tak dalam macam CSR macam tu? Ada. Kami sentiasa buat CSR sebab kita nak bukan setakat untuk promote bahan produk-produk kami. Betul. Tapi untuk memberi orang kata didikan kepada masyarakat supaya halal itu sentiasa dekat dengan semualah. So maksudnya kami ada pergi dekat institusi, dekat kolej-kolej untuk memberi pendedahan halal, pendedahan asas, dan juga kami ada mendedahkan pendedahan macam mana syarikat itu mengamalkan halal di syarikat. So mereka akan faham lah. Kadang-kadang kami juga turun ke kata event, karnival, untuk mempromotkan halal tersebut. So memberi knowledge kepada pengguna-pengguna di luar sana. Yang ni macam dalam ni. Itu kita buat game game halal. Ni dekat mana ni, Puan? Ini dekat Kolej Baitul Mal. Masya-Allah. Sini dekat Mihas. Kami setiap tahun ada dekat Mihas. Okey, masya-Allah. Ni kami terima award lah. And then kami juga sentiasa memberi latihan kepada semua pekerja lah supaya mereka tak leka kan. Tak leka. Memang latihan yang berterusan. Setiap bulan tu mesti ada. Sebab kita tak nak putus mereka knowledge untuk mengamalkan halal tersebut. Halal tu. Di kilang kita memang sangat titik berat. Tapi macam mana kalau yang ada segelintir orang masih ragu-ragu tu? Itulah. Tentang logo halal tu. Betul. Saya tak nafikan lah. Masih ada lagi yang ragu-ragu. Walaupun kadang produk kami tu dah ada tertera dah logo halal dekat situ. Tapi ramai yang masih ragu-ragu lah. So jadi nasihat saya kepada pengguna yang masih ragu-ragu tu, boleh juga orang kata bertanya kepada pihak yang berautoriti, iaitu JAKIM dan Jabatan Agama Islam negeri yang lain. Kalau mereka masih tak rasa was-was banyak lagi boleh ni cari. Banyak lagi kena rajin membaca. Rajin, betul. Boleh juga kontak kami. Boleh. Boleh. Baik. Terima kasih Puan kerana sudi kita berkongsi hari ini tentang halal. InsyaAllah kita akan jumpa lagi nanti. Terima kasih Babas, Rencah Hidupku, dan kepada anda semua terima kasih kerana menonton podcast Salam Baitullah 2025. Jangan lupa untuk pukul 9 malam ini di pentas utama bersama dengan Ustaz Fakrul dan juga Ustaz Jalal untuk tajuk Keindahan Ihram. Memang sangat indah tajuk malam ini. Jadi terus setia menonton Salam Baitullah 2025. Okey, jangan ke mana-mana. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.